Gang, hampa pernah terfikir tak pasal apa parti Islam Malaysia ni pas selalu sangat duk guna hadis, duk guna firman ayat Quran lah. Sikit-sikit nak petik Al-Quran, sikit-sikit nak petik hadis dalam semua gerak kerja mereka, dalam semua strategi mereka. Ada tak weh hampa terfikir macam tu? Kalau ada yang terfikir macam tu, pernah tak kita terfikir kita ni faham ke tak pasal Islam? Kita ni ada ilmu tak pasal Islam ni? Aku bukan nak belagak pandai kan, tapi apa yang aku tahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ada pesan dalam sabda baginda. Rasulullah kata apa? Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, selagi kamu berpegang teguh kepadanya, kamu tidak akan sesat selamanya, iaitu Al-Quran dan hadis. Jadi rupa-rupanya yang pas buat selama ni adalah untuk membawa kita ke jalan yang benar lah. Pasal yang tinggalkan dua perkara ni boleh jadi sesat. Bukan aku kata, Rasulullah yang kata. Jadi pas ni selalu ikut sirah Nabi, ambil pengajaran dari Ibrah. Habis tu kalau kita tak ikut Nabi, takkan nak ikut banduan liwat pula, takkan nak ikut kafir harbi yang liberal dan plural tu. Sekula lagi selapis ikut atas. Depa tu ikut dah Al-Quran dan hadis, geng. Orang yang menjadikan Islam is the way of life dia takkan ambil agama suku, politik suku. Dia kena embrace Islam tu semua. Mana boleh ambil hak ni sikit, hak nu sikit. Orang Islam yang faham pasal Islam, yang tahulah, yang mengaji pasal Islam ni, betul tak? Dia mesti tahu dalam setiap perbuatan dia ada dosa, ada pahala. Termasuklah dalam politik pun. Dalam politik, apa saja strategi, apa saja cara, mestilah ada dosa dan pahala. Geng, kita ni semua nak mati, betul tak? Mati itu pasti. Habis, macam mana nasib kita nanti bila masuk dalam lubang kubur? Tak bawa Islam tu sekali, geng. Tak bawa Al-Quran dan Sunnah ni, geng. Siapa nak bela kita dalam kubur? Ni, rentung-rentung juga. Benda basic macam ni, janganlah buat tak tahu pula. Pemimpin macam mana yang kita nak pilih? Yang nak bawa kita ke arah redha Allah dengan berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, atau yang nak bawa kita ke arah neraka, iaitu meninggalkan Al-Quran dan Sunnah? Ni, nak ikut buat apa? Banduan, kafir harbi, komeneh apa semua tu. Tak usah ikutlah. Ikut yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah ni, geng. Barulah kita tidak sesat. Faham tak gitu? Imam Syafi'i pun dah pesan, geng. Ulama dunia, dia boleh berkawan dengan puak-puak kafir harbi tu. Comolok duk sekali. Dia bukan kira ada PhD, tak ada PhD. Ulama akhirat ni yang dimusuhi puak-puak kafir harbi dan munafikun ni, geng. Apa faham tak ni siapa dia? Ulama warasatul anbiya. Ulama ni pewaris kepada Nabi. Nabi dah tak ada 1400 lebih tahun dah, geng. Ulama ni lah yang mewarisi ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Nabi. Kita orang awam yang tak ada ilmu ni, kena ikutlah orang yang berilmu. Bukan piduk maki, piduk pelekeh, piduk fitrah macam-macam dekat para ulama ni. Faham tak gitu? Selesai tak gitu satu kekeliruan. Okey? Depa dah buat pala tahu.